Bila tekanan pada saya tu, jadi stres tau. Kepala sakit, badan sakit, lengung-lengung semua kan. Banyak kerja tertangguh. Saya ni kerja sendiri kan. Jadi tekanan tu banyak tau. Sebab apa? Dia ada dia punya time frame tu kan. Jangka waktu tu dia dah tetapkan. Jadi saya buat tekanan pada saya nak siapkan benda-benda tu semua kan. Tambah-tambah pula saya ni ada kolesterol, lepas tu ada darah tinggi pula kan. Bila tekanan saya macam tu, wah lagilah bertambah lagi kan saya punya sakit tu. Tekanan darah naik, kolesterol pun naik. Memanglah tak boleh nak cakap lah benda tu. Sakit sangat kepala kan. Badan pun sakit lah. Tak lalu nak buat kerja. Tu yang kerja banyak postpone tu. Jadi saya fikir tak boleh jadi ni. Sampai bila kan nak tambah dos. Nanti kalau lepas ni 2-3 tahun naik lagi saya punya darah tinggi, kolesterol, tambah lagi ubat, memang tak boleh jadi. Sebab tu saya cuba cari alternatif lain. Sekarang ni kan dah ada TikTok kan yang terbaru. Kebetulan adalah kan iklan-iklan sakit macam saya yang kena ni, darah tinggi, kolesterol kan. Lepas tu saya ternampak lah Nutridex susu Ashwagandha Plus ni. Saya tengok review, saya baca semua dia punya feedback, macam okey kan. Saya pun bincang dengan isteri saya. Saya cakap, cubalah bang, mana tahu kan boleh menjadi. Itu yang saya cuba tu. Saya pun order lah stok untuk sebulan. Saya cuba susu ni, saya nampak sendiri perubahan tu. Tak adalah sakit kepala panjang kan. Sakit tengkuk pun dah kurang. Memang tak adalah kan. Itulah pengalaman saya. Hasil dia, amalkan susu Nutridex Ashwagandha Plus ni.